Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Akif, wartawan cilik channel TV SAS, saluran informasi anda. Sabak! Saya melaporkan secara langsung kejohanan bola sepak peringkat daerah Hilir Perak 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 25 Jun 2026. Hari ini menyaksikan kehadiran pasukan-pasukan yang terbaik di seluruh daerah Hilir Perak yang hadir dengan semangat kesukanan yang tinggi untuk merebut gelaran juara. Suasana di padang sangat meriah dan dengan sorakan penyokong para guru, jurulatih dan pegawai kejohanan yang memberikan sokongan padu kepada semua pasukan yang bertanding. Sepanjang hari ini, pelbagai perlawanan peringkat awal berlangsung dengan aksi yang penuh semangat, kemahiran dan semangat berpasukan yang tinggi. Setiap pasukan mempamerkan disiplin, strategi, permainan dan kesungguhan untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Semoga kejohanan ini berjalan dengan lancar serta melahirkan pemain-pemain bola sepak yang berbakat. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu perkenalkan nama cikgu dan dari sekolah mana? Okey, nama cikgu Zairul Hafizi bin Muhammad Yunus. Cikgu datang daripada sekolah SK Kampung Baru Redang Punggol. Okey. Baiklah cikgu. Macam mana cikgu boleh pilih murid-murid untuk pemain bola sepak? Okey, pertama kalinya cikgu tengok pada tahun ini murid cikgu tahun 6 dengan tahun 5 bilangan lelaki dia boleh membentuk lebih daripada 15 orang. Jadinya pelajar-pelajar cikgu ni pun cikgu tengok macam boleh lah main sikit-sikit tu. Jadi cikgu pun mula tergerak nak hantar tahun ni untuk tim bola sepak SK Redang Punggol. Dan apa harapan cikgu? Okay, harapan cikgu untuk pertama kali datang ni, harapan cikgu untuk memberi pendedahan lah kepada pelajar-pelajar cikgu untuk bagi diorang dapat gambaran macam mana situasi game yang sebenar. Okay, jadi harapan cikgu untuk next year kita akan cuba dapat naik podium. Alright. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh cikgu perkenalkan nama dan dari sekolah mana? Saya Cikgu Zaidi bin Hassan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota ataupun SK Dalarama. Hari ini selaku penganjur lah untuk bola sepak MASD daerah Hilir Perak. Sebagai tuan rumah, bolehkah cikgu beritahu persiapan dan harapan cikgu pada MSSD kejohanan bola sepak kali ini? Jadi persiapan pada hari ini lah dapat dilaksanakan dengan baik lah. Dan kita dapat lihat perlawanan sudah pun dimulakan dan saya berharap selaku tuan rumah, perjalanan untuk pertandingan bola sepak ini akan berjalan dengan lancar selama 2 hari sehingga hari esok. Terima kasih cikgu. Sama. Semoga kejohanan ini berjalan dengan lancar serta melahirkan pemain-pemain bola sepak yang berbakat dan berpotensi mewakili daerah ke peringkat yang lebih tinggi. Saya Ahmad Akif melaporkan untuk channel TV SAS. Bye. Assalamualaikum.